Aku mana ada sampai 7 juta. Tak adalah sampai 7 juta. Aku nak pinjam 700 je. Nak beli barang dapur. Thank you bro. Kalau tak ada kau, dekat siapa lah kau nak pinjam? Kau lah sahabat nak Heran. Aku janji, bulan depan aku ganti balik duit kau. Aduh, budak ni. Bro, Ya. mana duit aku bro? Katanya bulan depan nak bayar. Ini dah 3 bulan, tak bayar-bayar lagi. Apa cerita bro? Sorry bro, aku tengah pokai ni bro. Nanti kalau ada duit aku bayar lah bro. Tolonglah bro. Sekarang ni aku nak pakai duit bro. Aku nak bawa mak aku ke hospital. Mak aku sakit bro. Tak, sekarang ni memang betul-betul tak ada duit ni. Aduh kau ni, masa pinjam bukan main ni kau ya. Masa aku tagih macam-macam alasan kau. Tak apa, kau tunggu. Kau nak cara kasar kan? Kau tunggu. Aduh, dia ni baru 3 bulan dah kecoh. Bukan ni 3 tahun. Kacau betul dia ni. Baru dia nak kasih bonus tadi. Baik aku balik kan. Ayolah.